kalau dia tengok daripada Alostak, Sungai Petani turun sampai ke Kedah Selatan, semua tu bersepadan dengan Pulau Pinang. Itu kawasan maju. Ekonomi Kedah ni sekarang berada di pantai barat. Semua berada di pantai barat. That's true. Yeah. Masuk ke timur, ke timur, kawasan Melayu. Masa ni lah Pendang, Sik, Baling ni orang Motong, orang Sawit, orang apa duduk di sebelah ni. Ekonomi duduk sebelah laut, sebelah barat. Kuala Ketir pun kira masuk ke timur. Dah tak duduk. Saya punya projection untuk KXP ni, untuk saya kata economic game changer ni, nak bawa sumber kekayaan daripada pantai barat Kedah masuk ke tengah. Dari situlah spillover akan pergi ke timur. Itu falsafah KXP saya. Kalau nak banding Kuala Lumpur yang berada di tengah Selangor, bukan pasal Amiruddin pandai merintah. Selangor tu maju sebelum PH ambil lagi. Masa UMNO merintah, Selangor dah maju. PH main cuci tangan saja. Kemudian dia habaq dia pandai. Tak betul itu. Dulu zaman UMNO lagi.